Strike. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, pagi ni Pok nak cari ikan pagi ni. Mari mai sini banyak boleh ikan baby GT, ikan apa ni? Baby slow papang pun ada kat seko. Tapi baby GT lah banyak. Jadi hari ni Pok mau mari pula sekali lagi nak terah. Kokok ada lagi. Okeylah, siapa ada subscribe lagi channel Pok mau just subscribe sekali. Banyak lagi nak kongsi video dengan ikan dekat Dungung ni. Okey, assalamualaikum. Jom cari serat. Dua kali ambil dah lekat. Tahu ikan dia. Ada tau. Oh, right tau. Kawan dia. Ada. Oh. Gepuh. Dah kan. Alhamdulillah, strike yang pertama hari ni. Pakai popper. Ikan gepuh. Okey, ikan yang pertama pagi ni. Kita cuba cari lagi. Rupanya hari ni duduk gigi air. Bakar ni kepala sutong. Kam dia tau. Alhamdulillah. Oh, aduh weh. Ikan aduh weh rupanya. Ikan aduh weh lepas mula. Aduh weh tak ada isi mana. Strike pula. Kau kunyit kot. Kunyit rasa. Sebab dok gagah ni. Pendek jadi kot rasa. Tapi pendek kena main slow sikit kot. Kalau laju takut ia belik. Air gini stambung bunyi. Apa? Kunyit ke? Main atas dah kunyit ke bang? Oi, kasar-kasar kunyit hari ni. Tu lah. Tinggal lek nunggu ada repuh. Kunyit kasar sikit ni. Mana buluk so plastik dah.
Alhamdulillah strike. Alhamdulillah ikan dia ni main bahan atas kan. Alhamdulillah ada strike lagi. Oh, ikan baby GT lagi. Alhamdulillah rezeki baby GT. Ganah di bahang badan kecil tapi ganah di bahang. Apa Pak Mu nak cari lagi strike ni? Mesti ada lagi ni. Biasa dia ramai ikan ni, bukan seekor. Strike tau. Oh, ikan gadang. Gadang. Ikan gadang. Strike yang pertama. Main apa lu Okey, strike lagi. Ikan dia ni. Strike lagi. Ikan repuh baby GT. Alhamdulillah. Ikan repuh ada. Walaupun kecil tapi ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tekmon. Ada strike. Tadi ikan gadang, ni ikan baby GT pula. Dia nak main popper ni, dia ada rentok dia. Jangan laju sangat, jangan slow sangat. Kena getok. Kita maintain. Kalau main slow je sokmo. Biar ikan boleh kejar. Kalau main laju, cuba main laju sokmo. Ataupun nak campur slow sikit pun tak apa. Tapi jangan laju sokmo lah. Siang ikan dah kejar. Ni bulu dia. Okey, mantap. Oh, ada makan tapi tak lekat Kali lagi. Depan ni je. Okey, strike lagi. Alhamdulillah. Ikan apa ni? Strike lagi. Strike yang ketiga. Ikan apa? Oh, ikan repuh lagi baby GT lagi. Alhamdulillah. Oh, itu dia ikan repuh. Okey lah Tekmon, nampaknya hari ni dah banyak hari ni. Okey lah, yang siapa dah subscribe lagi, just subscribe sekali. Nanti kita share banyak lagi video yang menarik lah untuk Tekmon tengok, untuk casting dekat area Ganu ni. Okey, Assalamualaikum. Nanti kita repeat vlog.